Pelaburan tak masuk akal? Hati-hati kalau ada mana-mana ejen pelaburan yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk pelaburan mereka menggunakan 100% duit gaji daripada tuan-puan. Walaupun produk tersebut adalah produk emas sekalipun dan ejen tersebut adalah ejen emas Public Gold sekalipun. Ia bukan tentang mana-mana syarikat tetapi soal prinsip. Sepatutnya untuk pelaburan guna duit lebihan iaitu bila dah ada dana kecemasan 6 bulan pendapatan. Lebih tu baru berlabur. Dan tak ada orang simpan 100% daripada gaji, apatah lagi melabur 100% daripada gaji. Sebagai contoh, simpanan minimum 10% kalau nak beli emas iaitu beli 10% sahaja daripada gaji. Banyak sikit 30% ataupun paling maksimum pun 50%. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan tukarkan 100% daripada gaji beli emas, kemudian gunakan duit tu untuk pajak dan dengan duit pinjaman itu baru guna untuk belanja keperluan, tuan-puan, berpotensi besar ejen tersebut hanya fikir poket mereka, fikir keuntungan mereka saja. Di Public Gold ada satu kaedah yang murah, mudah dan patuh syariah untuk menabung emas melalui akaun emas Skep Public Gold atau Gold Accumulation Program. Simpanan minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 ataupun nak bermula dengan 1 gram, boleh rujuk pin video di profil, Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.